Kalau dekat Malaysia, kita ada Jalan Karak, Bukit Putus. Tapi dekat Indonesia, kita ada Alas Roban. Okay, Assalamualaikum, hai korang. Filem yang Nisa nak review kali ni baru sangat-sangat masuk Netflix. Telah ditayangkan sekitar tahun ni. Tak lain dan tak bukan filem Alas Roban. Secara ringkasnya, filem Alas Roban ni dia mengisahkan tentang Sita yang baru je dapat offer kerja di Semarang. Dia dengan anak dia, Gendis, di mana anaknya tu tak dapat melihat. Sita dengan Gendis ni nak beli tiket bas untuk pergi ke Semarang. Tapi disebabkan mereka berdua ni terlambat, jadi bas yang mereka nak naik ke Semarang tu dah berlepas. Disebabkan Sita ni dia terdesak, dia telah upah driver bas untuk hantar mereka pergi ke Semarang. Tapi untuk pergi ke Semarang tu, bas tu kena lalu jalan Alas Roban. Pada awalnya, driver dia macam berat hati untuk terima offer tu tau. Ikut sejarah mengenai Alas Roban ni kan, kalau waktu siang nak lalu kawasan tu okey je, tak ada masalah. Tapi jangan lalu Alas Roban ni pada waktu malam. Disebabkan banyak sangat kemalangan yang makan nyawa. Disebabkan itulah, driver tu macam takut nak lalu sebenarnya dekat jalan tu. Tapi nak tak nak, disebabkan dah bayar double kan, so dia okey je lah untuk hantar. Waktu mereka melalui jalan Alas Roban tu, waktu tu memang dah gelap lah, dah malam. Pemandu bas tu ternampak sesuatu dan masa tu terus pop, bas tu rosak. Bas tu terpaksa berhentilah dekat tepi jalan. Waktu tu tiba-tiba anak dia Gendis ni nak buang air kecil. Sita ni dia bagi tahu lah dekat driver bas tu yang dia nak bawa anak dia ni masuk ke dalam hutan kejap untuk bawa anak dia ni buang air kecil. Tapi itulah yang tak faham ya kan. Klise lah cerita seram kan. Padahal boleh je anak dia tu buang air kecil dekat belah-belah tepi. Budak pun kecil lagi kan. Tapi mungkin pengarah dia suruh bawa anak kau tu masuk lagi dalam hutan, betul-betul dekat tengah-tengah hutan tu untuk bawa anak kau tu buang air kecil. Jadi pada waktu Sita ni bawa Gendis ni buang air kecil dekat tengah-tengah hutan tu, tiba-tiba dia terjumpa satu warung. Dia pun terus pergi kat kedai warung tu dan juga tanya dekat owner warung tu, seorang wanita yang sangat cantik, boleh tak nak tumpang toilet. Waktu anak dia ni pergi ke toilet dan masa itulah anak dia ni kena rasuk ataupun benda tu macam dah menempel dekat anak dia. Mereka berjaya pergi ke Semarang dengan selamat, tapi keadaan Gendis ni, anak dia tu sangat-sangat pelik. Waktu dekat Semarang tu, Sita ni dia duduk dengan Tika, di mana Tika ni adalah sepupu dia. Tika ni lah yang banyak membantu Sita dan Gendis ni. Standard lah filem-filem seram Indonesia, kebanyakannya semua diinspirasi daripada kisah benar. Tempat tu memang wujud. Kalau korang baca lah sejarah mengenai Alas Roban ni, dia agak menarik tau. Kenapa tempat Alas Roban ni agak keras, seringkali makan nyawa apa semua. Korang kena baca lah sejarah dia. Tapi kalau korang nak Nisa ceritakan, boleh je, korang boleh komen kat bawah. Apa pun, filem ni storyline dia pada awal sampai habis tak boring. Tapi disebabkan Sita ni tindakan dia tu lambat, itu yang buatkan kita macam agak frust lah dalam cerita ni. Tapi apa pun, ni antara sebuah filem seram, tak ada watak manusia yang jahat. Sita ni dikelilingi oleh orang-orang yang semua nak membantu dia, semua yang baik-baik. Filem Alas Roban ni Nisa boleh bagi rating 8/10. Mana yang belum tonton lagi filem Alas Roban ni, korang boleh layan je kat Netflix. Mana yang dah tonton, cuba korang komen kat bawah apa pendapat korang tentang filem Alas Roban ni, okey?